Betul ke Hang Tuah tu wujud? Jeng jeng jeng. Inilah kisah tokoh Hang Tuah Kanak-Kanak 2025, Muhammad Amirul Ashraf, seorang remaja 14 tahun yang luar biasa beraninya. Satu pagi di Felda Kertih 2, rumah neneknya terbakar. Amirul terjaga sebab rasa bahang panas dan bila dia buka mata, api dah marak dari bilik Pak Long dia yang merupakan OKU pembelajaran. Tanpa fikir keselamatan diri, Amirul terus meluru masuk dan jerit nama Pak Long, tarik dan arahkan keluar ikut pintu belakang. Belum sempat lega, dia nampak Pak Ngah dia yang juga OKU pembelajaran masih leka main Lego. Amirul terus capai tangan dia dan bawa lari keluar sebelum api makin besar. Rumah hangus terbakar tapi Alhamdulillah 3 nyawa selamat sebab keberanian seorang budak 14 tahun. Atas tindakan luar biasa tu, Amirul diumumkan penerima anugerah pingat Hang Tuah 2025 lengkap dengan wang tunai dan unit amanah ASNB. Katanya dia tak sangka dianggap wira tapi dia cuma harap kisah ni bagi inspirasi kepada kanak-kanak lain untuk berani hadapi apa sahaja cabaran. Dan yang paling sweet tu, cita-cita Amirul pun memang nak jadi anggota bomba. Share video ni supaya ramai lagi kanak-kanak yang terinspirasi.